kerajaan hari ini memang serius tentang integriti, tentang anti rasuah. Akan tetapi apabila kita lihat kepada laporan Bloomberg, dua laporan yang berkaitan dengan SPRM kita, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Laporan pertama mengatakan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM memiliki saham yang lebih daripada yang dibenarkan. Laporan kedua mengatakan ada mafia korporat yang bersekongkol dengan unit siasatan atau lebih dikenali sebagai Section D dalam SPRM. Jadi, Timbalan Speaker, Bloomberg ini adalah satu media antarabangsa. Dia bukannya media di tepi jalan, bukannya cakap-cakap di kedai kopi. Ini adalah satu media antarabangsa yang telah membongkarkan, mendedarkan yang berkaitan dengan SPRM. Tadi ada mengatakan bahawa indeks CPI, indeks persepsi rasuah, negara kita telah meningkat 3 anak tangga. 54, berada di tangga ke 54. Saya risau tahun depan dia akan jatuh. Kerana dua laporan ini yang kita lihat hari ini, kita cuma kata kita akan tubuhkan satu pasukan petugas khas untuk menyiasat tentang pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Akan tetapi tentang mafia korporat tersebut sampai hari ini masih tidak ada apa-apa lagi tindakan daripada kerajaan. Jadi saya menyeru, saya ingin mencadangkan supaya kita perlu menubuhkan satu Suruhanjaya Diraja RCI untuk kita menyiasat laporan kedua-dua laporan ini. Suruhanjaya siasatan Diraja ini perlu diadakan untuk kita membersihkan nama SPRM. Dan bagi saya, ini bukan kali pertama Ketua Pesuruhjaya SPRM melakukan kesalahan. Pada tahun 2022, ringkaskan. Ya, saya ringkaskan. Pada tahun 2022, Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu juga memiliki saham lebih daripada yang dibenarkan. Ini merupakan kali kedua dibongkarkan. Jadi, saya minta supaya kerajaan mengambil tindakan yang tegas. Azam Baki perlu letak jawatan. He have to go dengan izin. Either he have to go or we have to go. He go or we go. Itu adalah pesanan saya. Kerana sekiranya kita membenarkan beliau terus memegang jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, pilihan raya akan datang, pengundi akan hukum kita. Masa sudah tamat. Saya harap masa bahas saya tamat, tapi jangan tempoh kita jadi kerajaan tamat selepas pilihan raya akan datang. Itu saja daripada saya.